Objektif projek ini adalah satu untuk membangunkan sistem pertanian kecil yang mesra alam menggunakan tenaga solar. Yang kedua, menyediakan pencahayaan tiruan seperti lampu LED untuk membantu pertumbuhan tumbuhan apabila tiada cahaya matahari. Yang ketiga, menggunakan sensor untuk mengawal pencahayaan secara automatik. Yang keempat, mempromosikan penggunaan bahan kitar semula seperti botol plastik dalam pertanian bandar. Cara sistem ini berfungsi. Yang pertama, panel solar menyerap cahaya matahari dan mengecas bateri. Yang kedua, sensor mengesan tahap pencahayaan sekitar. Dan yang ketiga, jika cahaya tidak mencukupi, sensor akan mengaktifkan lampu LED. Dan yang terakhir ialah tumbuhan mendapat cahaya mencukupi sepanjang hari walaupun dalam persekitaran tertutup. Kelebihan projek ini, yang pertama, mesra alam dan menggunakan tenaga yang boleh diperbarui. Yang kedua, kos rendah kerana menggunakan bahan kitar semula. Yang ketiga, boleh digunakan dalam kawasan sempit seperti rumah atau sekolah. Yang keempat, mendidik tentang teknologi hijau dan inovasi pertanian moden. Antara bahan yang ada dalam projek ini ialah daripada bahan Mr. DIY dan bahan kitar semula. Bagi bahan Mr. DIY, pertama, kita menggunakan panel solar untuk menjana tenaga elektrik daripada cahaya matahari. Kedua, menggunakan paku untuk menyokong botol plastik supaya stabil. Ketiga, bateri menyimpan tenaga elektrik untuk kegunaan waktu malam. Keempat, lampu LED memberikan cahaya kepada tumbuhan. Bagi bahan kitar semula pula, pertama, kita menggunakan botol plastik untuk menggantikan bekas tanaman kepada botol plastik. Kedua, menggunakan kayu untuk membina raka sokongan untuk sistem. Ketiga, light sensor mengesan cahaya persekitaran dan mengawal LED. Keempat, wayar untuk menghubungkan semua komponen elektrik.